finally I'm here. Cik Ina takut. Lagi dah lah bazarnya. Belum temu duga dah nampak bodoh dah. Makin terasa. Okay, ikut. Jangan serontai ni. Okay, so my bola dah jadi. Billy don't have any food untuk berbuka lagi. Abi. Ni Abi. Dia makan. Dia makan biskut pun. Nak makan sayang, aku buka puasa pun. So senang ke tak SPP ni? Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So guys, we're back in another vlog. So hari ni 24 hari bulan sama dengan 7 Ramadan. Dah seminggu dah kita berpuasa. So I'm back again with another vlog and another story of my life here in my final year dekat IPZ ni. So basically, as you guys can see tadi about down below, this vlog is all about our journey untuk pergi temu duga SP. Oh my god, the time is coming. Tahun ni SPP ni diawalkan. And ya, tomorrow 26 bulan esok is my turn. Dan hari ni dah start dah. Adalah batch aku yang dah pergi dah. And SPP ni basically dia temu duga interview untuk sebelum kau jadi cikgu lah, sebelum kau isi penempatan apa semua tu. So this is the one of the final step before kau posting. So after 5 years, finally I'm here. So this vlog is all about the journey there. Yelah, aku saja record sebab untuk yelah pengalaman yang once je kau boleh lalui dalam hidup ni. InsyaAllah once je lah, tak ada repeat lepas ni. So maybe ni akan jadi satu momen yang mungkin aku nak tengok cerita ni ke apa ke. So korang pun nak tengok journey SCP ni macam mana. So that's why I'm vlogging. So right now kita akan pergi naik kereta aku. Kita panas enjin sekarang ni. Kita akan pergi sekali dengan aku, Aikal, Azwa dengan Kado. Kita akan pergi sekali. Kita akan stay sekali sebagai tuan tarikh yang sama. And tuan jelas JIP ni yang tarikh yang sama. Dan aku tunggu Aikal. Kita jumpa ke sana. Baan ya, tak puasa ke? Bawa snack pada bulan-bulan Ramadan ni. Ya Allah. Tahulah sunnah dek, tapi wajib juga. So guys, setakat ni je barang aku dengan Aikal. Ni barang kita orang kat belakang. Bawa printer siap sebab standby takut ada a few dokumen yang tak cukup ke apa ke kan. Ni baju untuk esok. Aku rasa dah cukup ni. Blazer ada. Cek balik. Blazer dah ada. Tie ada. Baju. Luar slack. Name tag aku dah letak dalam bag dah. Oh, name tag tak? Name tag bawa? Oh, name tag dah. Ustaz, dah barang tinggal kot. Jangan tinggal sudah lah. Jauh ni 6 jam ya. Besar ke Putrajaya ni 6 jam. Ambil Pak War dah kat sini. Tak review ke rumah dia orang? Tak payahlah. Tak nak sedih barang sebenarnya. Jadi lepas masuk barang War, okay, tengok barang kado macam mana. Barang kado atas ni Kadang-kadang kita dah sampai ke rumah kado. Ni menunggu sekaduk ni pula dah. Apa betul dia ni keluarnya? Minta siapa ni? Berapa hari nak pergi ni? Kalau pergi masuk dalam tak kata. Dia ni mabuk ke apa sebenarnya ni? Pintu tak tutup lah apalah. Kita nak gerak dah tadi. Dah set barang dah. Kaduk beda dengan barang ni. Awak Cik Ina takut macam ni. Macam mana ni? Cik Ina naling dah ni. Kena boleh highlight gini gaya. Tahu gini gaya ni. Aku nak posting lipis, get ready. Tak lah. Ni pasal menang. Jalan bawa explore ke ni? 3 hours later. Boleh. Terima kasih. Kita orang SPP tau. Kak, terima kasih kak. Thank you kak. Ya. Boleh lah baru sampai Putrajaya. Lagi dah lah bazarnya. Macam mana? Balik. Jom balik. Ha? Siapa tonggek? Saya minat tonggek. Macam mana? Merah. So nasi tak payah beli dah. Kita beli side dish je. Oh lah, jimat ada nasi. So guys, finally after berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3 9 jam dari Besut menempuh pancaroba. Finally we are here in Putrajaya. Tak boleh lari je ni. Balik duduk ke? Bazar mana awak Putrajaya lah. Awak cari Asfah Harry. Mana Asfah Harry? Kita akan tengok Asfah Harry. Kita orang sebenarnya cari gerai kat sini nak buka. Nak jual ke apa? Nasi komok ke mi celup sini? Mi celup. Banyak pilihan. Kita orang lost. Tak tahu nak benda. Makan dah dapat nasi free. Saya untuk sahur lah. Sama ni maybe tak keluar dah malam ni.
cari makan sahur je. Lepas tu nak cari yang tambah-tambahan je apa. Kau nak tonggeng kau tu ke? Nak. Aku nak. Kita beli nasi ayam golek kat sini. Tu ayam golek kedai dia Okay. So far ni korang, kita punya hasil ni aku berdua je dengan Aikal ni. So Lagi sebenarnya dua kita orang orang dah tu. nak iftar ni baru 4:45. Tapi tengok. Ya. Dah maghrib. Kau beli apa tonggeng? Kita dapat mi tonggek dan juga ayam gunting tonggek. Ayam gunting. Buka dah. Buka. Kalau buka berapa sekarang? Putrajaya buka pukul 4.45 awak. Tak, ni bawah azan asar, cuaca ni. Gelap nak mampus. Dia cakap dalam kereta lah. Kali nak hujan. Weh, literally nak hujan lebat kat Putrajaya sekarang ni. Kilat sambar menyambar. Macam mana ni? Baru nak berbuka di dataran Putrajaya. So korang azan ni azan asar belum buka Okay, lagi. so the review apa yang kita beli. First kita beli chicken buttermilk. Tunggu buka nantilah. Boring. Oh ya. Cut. Before that kita rate dulu bazar Putrajaya berapa? Okay, rate berapa? Baca. Dia macam repeating benda yang sama je sebenarnya. Bahasanya tu boleh lah 7/10. 7/10 apa? 6 over 10. 6 over 10. 7/10. 7/10. Aku rasa macam dia out of my expectations. Tinggi sangat. So aku bagi 5.5/10. So aku expect a lot. Cuma tapi Thundertown je lah yang ada yang wow kat situnya sekali kan. Jom guys, sekejap tu. Nampak dia di sebelahnya. Belum berbuka bang, sabar. Korang, sekarang ni kita dekat bangunan SPP. Kita nak survey dulu macam mana. Rasa macam mana? Nalih. Orang ni cuba saya. Bukan lobby ni kita nak. Sampai dah kita. Mana bang? Sampai dah? Aduh. Belum temu duga dah nampak bodoh dah masing-masing empat orang ni. Kalau harah parking pula dah. Ada bahagi je dah. Dah hilang dah kereta tak ada. Kita main keluar tak tengok. Ni kereta nyawa. 2 jantung dah tadi kereta hilang. Okey korang, dah sampai. Tadi lagi isi minyak dah settle. So dah sampai dekat kita punya Airbnb. This is Antara Resident located in Prisons 5 Putrajaya. So kita nak buat keluar barang je. Baik kita buat house tour. Okay, RM70 ni. Tak adalah gelap semacam kan lobby ni. Tak adalah gelap semacam kan ada sini kan. Tunggu saya. Operation failed. Berbuka guys. Iftar. Oh, anyways, aku tak buat lagi house tour korang kan. So basically this is the house. So pintu masuk terus ada bilik kat sini. And bilik ni dia kind of open lah. So kita tak decide siapa tu sampai tidur tak tahu risau apa. So this is the bilik. So masuk, ada dapur kat sini. And then this is the living room. Pak luar. Gelap lah pula. View dia siang lah pula. Malam aku turun yang makanan delivery sebab lapar. Kita tengah start sebenarnya sekarang ni. Tadi kita untuk sampai nak siapkan house tu kan lah. Lepas ni lah phone aku tak ada story penat lah macam ni. Oh, nak makan sekejap. Takkan 5 minit sampai dah 50 minit dah sih. Aku tahu dah sangat sekejap. Aku anak merdeka. Aku bulan laki lembut. Aku anak merdeka. Itu sahaja dah. Kena bosan. Perkenalkan diri awak tapi dah saja. Over dah. Nama aku Akadan. Hai. Aku pindah ke satu. Bila kau masuk kamar kan satu dia. Oh. So pula lah tu. Kata. Sini kau buat dia syak ni. Baiduri. Duri kau bukan ke yang Junet tu. Nama kau Baiduri tu ya. Bidasari. Oh no. Baiduri. Kau perempuan yang TikTok je. Dr. Zan. Tengok ni Dr. Zan. Macam mana aku nak ni? Dia kan baca. Menepati kriteria. Kau buat sebenarnya kesopanan. Dalam dia cari. Contoh lah. Contoh berkaitan. Contoh. Oh, contoh positif maksudnya.
So aku send kat WhatsApp. Pati cium tak je tau. Tengok Bukan dia check kat sana. Dia sendiri je. Faham? Dia kata dia. tak dengan pensel pula. Tak ada lah. Kau bidah je lah. Weh, yang senarai semak tu kan, kita tanda sendiri ke dia tanda? Kita tanda. Ada semasa ada ke semasa ni nanti. Tanda kat rumah siap-siap lah. Tanda yang ikut panduan yang dalam bilik aku lah. Dia dah begitu sekejap lagi kan. Bukan dia kata hang nak buang. Yang 3 kena keluarkan. Yang dia nama dah IC tu. Ada nama je. Aku ada nama tu lah. Aku ada CCTV nama. Kau tanya dia ke? Tak ada. Mana? Aku tanya kau. Kenapa? Ada lebih tak? Tak nak gaduh kan dia. Okay guys, so now I think I'm done with my file. Ni boleh tengok esok. Kaduk tengah buat file lagi. Terus ada siap ke tak? Tak dah. So dia orang semua ni tengah study. Wah tengah study Arabic ni. Betul tu. Kau apa dah ni? Tak habis lagi. Kan, tengok ni. Tu. Makan McD. Habis ke dia seorang? Beli lah. So guys, right now dah pukul 11.40. So kan ini perjalanan kita orang panjang 9 jam. So everyone penat. Bila study pun macam tak masuk. So kita ni saya tidur kejap and planning like bangun dalam pukul 2 atau 3 macam tu. And then terus sahur. So we'll see lah sama ada kita bangun tak. But hopefully kita orang bangun sekarang sebab we need to study more. Right now we're just like bukan nak tidur. Maybe like a nap for a while. Okay. Hi guys, good night. Just woke up from my sleep. Kau apa ni? Okay. Kau 4.20 lah. Okay. Kau tengah pandangkan laut. Sekarang kita memasak sambal sekarang pukul 4.20. Aku lupa nak keluar kawan semalam. Macam mana nak minum ni? So our menu for today is nasi and this ayam. Guys, am I doing it right? Kau je tengok kat sini. Makan apa tu? Makan sate. Guys, ini menu Nak Ilhan hari ni. Saya goreng. Okay guys, sebenarnya saya makan ni chicken buttermilk. Lambat agak aku bangun. Aku sedar awal kerja aku pukul 3 sekar. Kita nampak tidur lagi kita balik. Aku sedap tapi malas makan lah. Okay guys, Debaran yang terasa. Semakin terasa hari yang dinanti telah pun tiba. Sekarang dah pukul 6 lebih. Kita dah selesai nak pergi dah. so tak boleh nak cakap beria, takut burst jantung ni. So final check and we are going to go. So all of my file are already here. Nak tinggal pack dalam bag je dah. We're just done. It's the day. Sekarang adalah 6 suku. We are currently heading to SPSD. So debar kat debar dia dudak. Korang ni dah perasaan dia korang. Liver Faizal. What? The bar for SPP ni is coming right. Jangan nari. SPP punya berdebar ni, dia actually like kind of very real different dan berdebar untuk Taruh atas pulak. Kena tak kecek. nak ambil ke? Okay, semua pandai kereta ni. Pakai yang dia jatuh. Mana Azan eh? Dah sana. Dia punya berdebar ni, dia macam tak sama macam berdebar yang kita dah ada RPP, nak bentang Viva. Semua tu beza gila dak. Sebab kan benda tu semua tu lecturer kita je. Yang ni someone yang memang betul-betul dalam industri ni, yang dah pengalaman lagi banyak and pangkat besar gila babi interview kita for our future. So that's why jantung kita punya debar ni tak tahu dah boleh pula dok steering. Dah lah Putrajaya ni roundabout banyak. So hopefully everything went smooth je. Kena wah. Iya, naling. Jangan naling. Wah tu je lah buat dia. Kalau kita berbuka hari ni mungkin tak ada tunjuk dalam vlog. Belakang-belakang aku. Hello. Ni parking lot kita orang untuk house tour apa semua. Lepas-lepas ni lah kita orang buat ni sebabnya tak menyempat lagi lah. Tak ada masa lagi nak house tour-nya ni.
layan perasaan ni. So doakan kita orang guys. So guys, we just arrived at SPP. Sekarang pukul 6.45 pagi. First of all kita nak cari surau dulu, and then kita terus ke Tafta lah, which is the kau berapa sampai? Sampai kau berapa? 6.30? Sekarang duduk sekali lah? Aku literally bawa balik dari berak ni, berpuluh-puluh aku dah. Ya, baru sampai. Lambat kita solat subuh kat sini. Lepas tu pergi tandas kita lambat tu. Okay? Alright. Assalamualaikum. Aku baca apa? Macam mak, aku boleh setuju. Aku akan conquer Bukit Bintang. Bye-bye. Orang, literally sekarang baru pukul 7 pagi tu kan. Sekarang kita dah keliling bangunan ni dah. Literally keliling betul bangunan ni. So kita nak cakap belah tak Allah makan baki kau dekat tepi bangunan ni. Naik macam nak mampus tengok kan. Pintu kan sana tau. Pintu kat sana. Ha tu sana pintu. Wih. Ingat name tag tu. Takut. Kamulah. Takut juga. Macam mana ni? Bilik berapa? 6. Picture. Boleh 6 dengan siapa? Sekejap, I kan Akhir kita anda juga. awak. Kau balik 6 dengan siapa? Dengan Suara. Izzah. Bukan, I mean like independent. Nama awak siapa? Kenapa dia ikut? Tak tahu lah. Saya terpaksa. Guys, kita gerak lagi. Jauh saya gerak kali ni. Jangan lawak. Nak masuk dah ni. Depan. Jangan dah. Jangan. Oh yo, kita masuk habis ni. Nak keluarkan apa ni? It's getting real. Guys, we're done with our SPP. Masuk. Okay, masuk konten ni. Okay. Mantap Nolil. Ni paling perform ni, perform ni. Ni paling performnya. Din, perform juga ni. Ni perform kat ni. Mana? Oh, ni memang. Ni lubuk idea. Lubuk idea mari dari dia. Orang semua kes dalam. Oh, Epstein file. Wah. Pi, patut explain detail apa salah satu file Pi. Tadi. Makan mentega. Janganlah. Nampaklah ciri-ciri. Posting sini. Dah posting sekarang. Dah posting sini. Sini tu. Posting sini tu ke? Dia pengen dia tahu apa. So sekarang kita dah siap fotografi section apa semua. But right now tak nak bayar lagi sebab ya aku Azwar dengan Kaduk kita dah siap kita punya session. Tapi Kaduk no. Aku Azwar dengan Aikal kita nak siap punya session. Kaduk belum settle lagi. So we need to wait for him lah. Kita masuk dalam dulu. Sementara tunggu dia orang. Ramai dah balik dah pun. Dah kosong dah. Tadi penuh dah ni. Orang-orang sesi aku juga tahu kawan nak sebab nak tukar je macam baik. Kosong dah tempat ni. Kosong dah. Aduh. So, Mizanis is done. Sana. Dalam tak ada rekod, kat luar dah boleh je. Susah. Nak yang mana yang belum? Ya, Orang yang belum. candidates all the best. Yang mana bakat main netball apa semua tu bawa kelengkapan terus Syafiq, keeper Syafiq bawa glove siap-siap. Okay, you suruh main bola dari Bila tu? ada bilik akhir sesila. Patut mu silat lah Anis. Tunjuk sikit bakatmu. Mana bakatmu? Oh keluar ni Sebab Kaduk merajuk jadi kami kena take. Ya, kena ambil gambar lagi sekali. Sebab kan seorang je. Jadi kita orang tunggu je lah dia. Tengah dengar. Cepat nak Kaduk. Kau ni? Astaga. Okay, now kita dah settle ambil gambar apa semua. Nak balik. Ni punca lambat ni. Punca. Kena study. Ya, kena study. Korang sumpah kena tengok RPM. Sumpah dah. Siapa yang SKP tu ada bilik yang minta bawa di SKP tahun 1 sampai tahun 6. Jadi korang kena print out Prepare. terus dari Prepare. camp. Kalau boleh bawa terus printer sendiri ke sini. Kalau yang berpuasa dia suruh buka puasa. Kita orang naik bagi balik ni.
Ya weh. Biasalah. Dah ada bazar Syawal pula dah. Kenapa pergi bazar ni lah? Ikan apa? Ikan telepi yang boleh balik anjing mampu. Okay, start engine. Jom nak balik dah ni. Balik dulu lah ya. Nak ke mana ni? IOI ke? Right now kita dah di dalam kereta. Aku macam nak drive sakit kepala satu. Lepas tu sekarang ni guess who's driving? Ya Allah ya Tuhan, aku selamatkan perjalanan kami ya Allah. 40 minit ni Allah nak balik ni. Lagi mana dulu ni? Speed mic kah? Kata nak beli roti aku sebentar kan? Lagi speed mic dulu lah. Okay guys, so kita balik after balik STP tadi and then we tidur sampai guess berapa sekarang ni. Sekarang ni pukul 7 malam and we don't have any food untuk berbuka lagi. Tengok kita orang ada apa je. So hari ni memang kita combo jimat untuk berbuka. Sekarang dah pukul 7 and then semua orang baru bangun. Kita orang berbuka dengan ni je. Tengok 4 and then ada kontak satu. Ada ayam Air mineral, tengok air mineral tak ada. Tak boleh masak air. Masak air. Tu je sebab penat gila. Yeah. Penat gila weh mentally. Kita akan ikat perut dah hari ni berbuka dengan roti. So guys, I'm not even sure where was the last part aku record aku punya journey hari ni. Aku rasa macam dalam kereta masa nak balik. So, I was sleeping in my car. I can drive sampai rumah. Lepas tu aku balik rumah, aku ngongeng sekejap, lepas tu aku tidur. And yeah, semua bangun. Okay, nak iftar dah ni. Ready. Buka lampu. Iftar. Iftar apa tu? Makan apa iftar tu? Makan roti je iftar kita. Iftar. Dia lihat view kami. Dah mandi. Dah mandi. Sumpah. Haa. Diorang mandi. Saya tengah berangkat. Jadi kita nak mandi, tapi ada seorang ustaz ni kata tak boleh ni korang dah puasa. Nanti jatuh batal puasa. Kurang aja, hanya kurang. Korang kita dah 5 minit lagi nak berbuka. So kita prepare terus air kotak. Apa ni? Ais lemon tea. Lemon tea weh. Ais lemon tea. Bodoh lah jerawat ni makin besar lah dah. Allahumma laka sumna. Berkaya. Alhamdulillah kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sunna wa bika amanna wa ala kita aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kena halal. Ni dia. Sahur ke ni? Aku rumah makan kamu dulu. Ini ada kurma ni. Ambil kan ada aku tak nak kamu. Kita makan apa ni? Ada lagi nasi lemak wanjung. Nasi lemak murah kan tu. Dekat Harta Mas. Sejam. Ni ayam ni. Makan eh? Ada kan? Aku jumpa nasi ni. Aku jumpa nasi ni. Ni kalau pergi Malatang ke dia mampu berapa ringgit dah kapur. Malatang more. Bukan lagu bagi ini asal. Guys, roti croissant 7 days ni banyak tinggal kenangan sebenarnya. Ambil kenangan SPP. Ni dia kakak ni tahu cakap ni. Lalu tadi. Memang. Dia macam orang tengah cakap ada kat batuknya. So we are here. Mana ni? Sri Harta Mas nasi burung hantu. Lemak berantu. First meal of the day. Finally Pukul 10 orang makan. 1 hour. Pukul 10 orang makan. Dah ya. Pukul 10 orang makan. Baiklah. Kita tak makan tu guys. Saya punya nasi lemak paru. Dia orang ayam berempah. Mana tu? Jadi kau? Jadi? Kan ni kau duk? Dia berada di tengah bandar. Bandar mana? Kita berada di Bukit Bintang. Ini sebarang cari Damascus untuk sahur esok. Buat tak trend Shibuya Crossing tu? Kat sini.
Damascus done. This for our sahur. Take away. So what now? Belum. Oh, Kau lepas berak dia macam nunggu berak. Berak nunggu dia habis. Ini semua tega je tubuh hari ni. roti tu ada kat depan tu lah. Di depan tu. So sekarang kita dekat Chinese pork roti. You nak pork ke? No pot. Bukan roti canai awak. Nebar ke? Dah menebar dah tu. Habis. Okay guys, sekarang ni kita lepas beli air. Ni turun. Picuy macam tu. Siap hotel. Siap. Abi. Ni Abi. Bicara Abi. Dia buka puasa seorang-seorang dah sekarang. Apa? Kena tangkap kau. Abi tu. Ya. Oh, update, kita dah keluar dari KL and now we're heading back to Putrajaya. Sekarang pukul 2.50. Dah barat dah mengantuk dah ni sebab penat hari ni kan. Dah tidur lama pun penat lagi. Okay guys, kita dah sampai kat bilik dan ni kita tengah try Moon beef Chinese roti. Ada orang komen praktikalnya 7 ke Bukit Kedok. sedap lah. Dia rasa macam carbonara. Dan macam mentabak je same time. Kita tengah buat last sekarang ni. Mana yang komen pasal baby aku warna coklat tadi tu? Wajar. Hari tu you tidur dengan air tu. Allahu Akbar. Kata dah. The next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning guys. We are back again and another sahur. Selamat hari roti. Hari ni pukul 5.44. So we are having Damascus for our sahur. Sahur. That's mine. Yes. Ada. Orang Putrajaya bang. Kuhur. Selamatlah. Very Arabic taste. Cuba buka. Aku smart. Last. Akram, yang pedah lah. Tak sebab super. Tak sebab. Guys, so sekarang pukul 12 dah. Orang dah nak check out daripada bilik ni. Dah kemas barang apa semua dah. We moving to another Airbnb. Ya, jumpa kat mana depan ni? Penang ke? House tu aku terkendala sebab full storage. Tapi malah dah nak buat lah. So ni rumahnya. Basically located in Prison 5. Ada view kolam. Basically this Airbnb dekat dengan KICC. Tempat kita nak graduate soon. Masa pukul Airbnb ni untung lah. A few moments later. Kita dah check out. So kali nak balik terus. Tiba-tiba Last hopper dulu makan-makan. Tiba-tiba lah kat Taman Botani Putrajaya ni semata nak ambil gambar. Oh ni lah anaknya. Siapa ke laginya? Dapat silam mengikut orang ni ha. Tengah panas di bulan Ramadan ni. Lagak indahnya. Okay, lagi. Ha. Guys, right now kita dah dekat atas highway. Baik, kita tak keluar lagi daripada KL Selangor ni. Kita dekat Sungai Besi sekarang. And now we're heading back to IPG. Kita sekarang ni ada 7 jam perjalanan ni. Tahu nak mampus. Start dulu. Laporan trafik di Sungai Besi jam ya. Kita dah berapa minit nak menyampainya ke Gombak ni ha. So guys, kita update lepas ni. So sekarang ni Kak Aduk dah tidur dah. Ada. Sekarang kita ni 3 orang je yang function. Pok Wah, aku Aikan, Kak Aduk. Macam tu lah. Okay, jumpa lepas ni, okay? Ada screw pedal. Dia ni memang hai Nolita. Sekarang dah pukul 6.27 dah. Sekarang kita masih lagi dalam jalan di Pengusaha Kuala Kerai. Alright dah ni. Kuala Kerai ni? Okay, kita nak Kuala Kerai dah. Wah. Dia lepas dari rumah Lokman. Ya ke? Betul tak? Kita tukar kejap dia. Kaduk masih tidur belakang. Kan? Tak tidur nak gagal-galan. Gagal. Kita rancang nak berbuka di mana tadi? Kota mana? Grand Renai Kota Baru sampai pukul 6.30. So kita lagi sampai ke Kota Baru dalam pukul maybe tak tahu tu buka lah sebab Kota Baru tapi pukul 9 macam tu lagi sampai kita makan di Grand Renai. Penat nak balik besok mana tidur je atas 10 jam. Ya Allah Kaduk. Orang depan Kantoi makan biskut ni ha. dah senyap je. Patut senyap dari tadi. Oh, mana wah? Tak tidur makan. Tadi dia makan biskut punya. Perangai makan biskut. La ilaha illallah. Mulut tak kering. How? Separuh dah. Habis tu nampak apa biskut tu. Teruk perangai. So dah 2 hari dah kita berbuka
berbuka macam ni. Macam mana perasaan berbuka kat atas perut je? Road to 45 kg. Buat kena wow. Makin kurus. Ayo terus. Yang ni mas tanya tak puasa. Tak puasa jangan tanya sikit. Orang tak puasa tak tanya dah. Macam lain pula dah. Tadi dah Dah makan dah biskut, minum. dah makan jajan. I kan beli order Family Mart tadi. Tak rekod Family Mart kan. Off camera, kado. Dia minta dengan aku. Rasa sikit. Rasa sikit bukan dalam puluh. Nah ni. Ordernya tu. Tak nak bagi Guys, kan. jangan play, guys. Jangan play, guys. Merajuk nanti. Tu. Tadi merajuk dah. Dah bulan puasa ni guys. Jadi kita orang tiga dengan Zin lah. Dia tak puasa. Merajuk. Dia bagi biskut barulah okey sikit. Terus saya merajuk. Tahu kenapa besar dia dia. tinggal separuh dia makan. Dia seorang makan biskut tu. Mana? Cacah makan Ni ambil yang pertama Dalam menipu dalam kaduk. Dosa menipu, dosa ni pula. Dosa tak ni tak puasa. puasa. Dosa Eh, dah. menipu pula. Betul nak. Kan? Lepas tu nak merajuk. Maju. Tidur makan tu. Telur je. So guys, kita dah nak berbuka. Kita dah sampai kat Besut sekarang ni. Tak jadi Grand Renal awak sebab kota baru tak boleh masuk jam. So kita berbalik Besut je lah. Iftar time. Tapi tak apa. Adalah lauk lagi, sabarlah. Sampai dah awak separuh lauk bukber. Rembayung awak. Alhamdulillah licin. Ya, Iva bersantap. Alhamdulillah selesai makan-makan. Jumpa murid dah malu lah apa. Dekat-dekat ni bodoh betul lah. Kau budak tadi ni nak keluarnya. Lagi terawih. Ya, kopiah tu. Tanah okey, pada gendah kerja. Okey, semula part tu. 1 2 3 action. Alhamdulillah selesai menikmati cuaca berbuka. Tak nak makan sayang, aku buka puasa pun. Bayar. Oh, ni kaduk request dessert kat ni. Dessert akan kenyang kan. Makan biskut lagi. Yes, sekarang kita sampai kat rumah kaduk. Ni lah kampung Lohor. Dia sampai dekat kampung Lohong ni nak hantar si budak Lohong ni. Sebut molek sikit. Main lagi barang Lohong ni. Cuba je. Blazer semuanya. Beza dah kata ni dah. Kita orang bawa lepas hantar Pak Wan menginggah pula lah rumah geng ni ha. Ada mana-mana asing ni ha. Bawa Pak Dogol ni, dugong tak dugong, toyo tak toyo ni semua ada ni. Saya tahu dah awak dapat soalan spot ni. Jadi soalan yang dua ni saya pun dah tulis sikit. Aku nombor 10 dah. Nombor 1 adik satu. So now update pukul 10.50. Yes, kita baru sampai di IPG kembali. Welcome home. So berapa jam perjalanan ni? Tahu guys, pada pagi. Siapa yang parking aku ni? Sial betul lah. Kena ke depan sikit. Jangan parking dah. Korang Tek ni baju raya aku dah sampai. Jom masuk baju raya sekejap. So sebelum aku wrap vlog hari ni, aku baju raya lah yang korang kan. Hello. Haruslah bulan bintang mana QR code dia tu. Nak scan dapat hadiah tu. Aku battle for warna ni. Tak adalah battle. Aku tunggu warna ni restock from bulan bintang. Like lawa nak mampus biar aku bersabar. Aku follow banyak gila akaun bulan bintang dekat TikTok aku. Dia tunggu dia punya live. Tema aku tahun ni warna yang ramai orang guna. Warna awam. Ready tengok. Ini guys, memang aku tiap tahun pakai bulan bintang. Ever since aku pernah collect dengan dia orang. Rich Brown. Guys, kali dia Rich Brown. Aku tak faham kenapa Rich Brown tahun ni viral juga. Oh guys, bulan bintang bagi satu lagi benda yang aku lupa. Dia bagi tumbler free. Oh ni aku nak tunjuk warna apa. Sebab ni dia macam blind box kan. Dia macam bagi random colour. So kita tak tahu colour apa. Apa ni bulan bintang kotak macam bagi tak ikhlas je baginya. Oh dia ada banyak colour. Dia ada honeydew, blah blah. Aku nak colour buruk je semua ni. Ni kot brownie ni. Tapi apa yang keburuk sangat colour-colour ni? Tolong yang bulan bintang ni boleh improvise je colour-colour ni. Pemilihan colour entahlah. Ikut dalam gambar je lah. Macam ni kita buka. Warna apa ni all? Ada plastik lagi. Tolonglah warna brown Tolong warna brown. Aku nak warna brown ni. Tolong warna brown. Brown. Oh plastik je. Kan macam Montego. Pink. Weh!
Strawberry matcha lah. Okey juga kan strawberry matcha. Dia macam lighting macam bad sikit. Sekejap. Aku dapat warna ni. Cantiknya. Cantik. Sebesar alam logo bulan bintang ni. Nampak tak buat tengah-tengah terus besar gedabak sini. Love lah. Tapi plastik. Okey lah, boleh lah. So guys, I think that's all untuk vlog kali ni. Aku dah nak wrap dah vlog aku ni. Tadi balik-balik bilik aku terus unpack barang, mandi apa semua. Aku baru siap mandi. And after this aku nak settlekan skincare aku apa semua. So basically guys, macam tu lah kita orang punya journey untuk SPP kali ni. So that's all. So for those yang macam baru masuk IPG, yang tak tahu lagi SPP ni benda apa nak pergi interview apa semua, benda apa pula ni. So SPP ni basically benda wajib, bukan untuk kita budak IPG je, for everyone nak jadi cikgu. This is one of the final step yang korang akan hadap untuk jadi cikgu, itu interview SPP ni, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Terselaku. So for those yang masuk IPG ni, jangan rasa confirm saya kalau jadi cikgu SPP adalah penentu sama ada korang dapat jadi atau tak. It is very important for us buat betul-betul masa interview ni. So kat sini lah yang orang sibuk pasal obesity tak obesity lah, kat sini lah yang orang sibuk pasal BMI tu. So, aku rasa macam this is one of the best experience yang aku pernah hadap so far. And aku tak expect yang finally I'm here. Tua dah aku babe. Berapa bulan je lagi aku IPG ni, SPP pun dah pergi, graduate punya notes pun dah keluar dah, memang pasal graduate pun dah keluar dah. So just tunggu. So senang ke tak SPP ni, it depends on what question you have. It depends on how much preparation did you do. So benda apa yang kau kena study, like literally a lot of thing SPP ni. Kalau aku nak bagi tips pun actually korang boleh banyak dapat tips dekat sumber lain juga sebenarnya. Tips yang aku boleh bagi, just study. You have to know a lot about education ni, ikut perkembangan semasa, and the most important thing is your soft skill. Tapi tak adalah maksud aku soft skill bercakap yang kosong, faham tak? Dan interview ni of course aku bercakap benda yang ada isi and keyakinan. And aku malas cakap pasal tips. Aku macam gitu je biasa-biasa. Korang pun tahu benda apa yang korang nak buat interview. So benda aku boleh cakap along 5 years kau belajar kat IPG ni, kalau korang baru first year, kalau korang baru second year, kalau baru third year baru pergi praktikal apa semua, kalau kau tengok vlog ni, sepanjang 5 tahun kau kat IPG ni, apa benda yang kau belajar ni, masa SPP ni tempat di mana engkau boleh apply juga benda tu instead of practical bagi aku. Tips paling penting, bangun awal masa interview tu, pergi awal. Kalau kau tengok vlog aku ni, kena pergi awal dah, and you guys can see panjang mana dia orang beratur babe. Soalan apa yang aku dapat masa panel, aku dapat about general knowledge. Panel tanya aku tentang rukun negara, about isu semasa, also about pengurusan RPH, basically benda dekat yang kita lah untuk jadi cikgu. Sebab jadi cikgu ni dia meluas, betul tak? Dia bukan pasal kelas je, it's about everything. So you guys need to prepare. So tu je boleh aku cakap. Guys, that's all untuk vlog kita kali ni. Thank you guys for watching from the beginning until the end. So hopefully vlog SPP ni sedikit sebanyak bagi korang gambaran on how this SPP berlangsung. Basically sama je tiap tahun, cuma soalan berbeza, isu yang berbeza je lah. Sebab satu tahun tu mesti akan ada perkembangan dalam isu pendidikan. Tinggal takkan tahun setiap tahun sama je kan. So for those yang dah habis SPP, aku cakap congrats kat korang sebab dah berjaya habiskan. And for those yang tengah berjuang dan tunggu korang punya turn, good luck, all the best, tadi elok-elok, and just get ready your mental, especially sebab kita SPP ni lain dia orang. Ni first time kita SPP time bulan puasa, so memang exhausted gila babi, sumpah cakap orang. Thank you guys for watching from the beginning until the end. Kita jumpa di vlog yang akan datang, video yang akan datang. Tak tahu video apa yang akan datang lepas ni, video lain pun aku banyak tak edit lagi. So that's all guys, thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe and share my channel, and kita jumpa di video yang akan datang. That's all guys, bye bye.